Sebanyak 5 kes kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan sepanjang pengajuran RAZ Members 8.0 yang berlangsung pada Jumaat dan Sabtu lepas berbanding 2 kes pada penganjuran tahun lalu. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, 5 kematian tersebut berlaku di Kemaman dan Dungun melibatkan 4 mangsa, lelaki dan seorang wanita yang kesemuanya berusia antara 20 hingga 48 tahun. 2 kes kemalangan maut tersebut berlaku di Jalan Persekutuan, manakala 3 lagi di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2. Selain itu, sebanyak 29 kes kemalangan direkodkan melibatkan peserta program tersebut sepanjang penganjurannya berbanding 11 kes pada tahun lepas. Polis turut menahan 6 individu iaitu 4 lelaki tempatan, seorang lelaki warga Singapura dan seorang wanita tempatan kerana memandu secara melulu dan berbahaya yang mana kesemua mereka akan dituduh dalam masa terdekat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selain itu, polis turut mengeluarkan 1,850 keping saman atas pelbagai kesalahan dan menyita 222 motosikal mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tindakan yang diambil itu sekaligus menolak dakwaan bahawa polis memberi layanan istimewa kepada penganjur RAZ Members yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Dalam pada itu, polis juga merekodkan 1 kes penipuan melibatkan tawaran inap desa tidak wujud di Kampung Wakaf Tengah Kuala Nerus dengan jumlah kerugian sebanyak RM1,200.